Masalah lah macam ni. Susah lah macam ni. Bang, cepatlah bang. Saya urgent ni bang, saya nak guna. Weh, tak boleh sabar ke? Aku ada masalah peribadi ni, tahu tak? Tunggu je lah. Bang, tolonglah bang. Kesianlah gas saya bang. Tolonglah bang, saya nak pakai bang. Weh, masalah aku ni ada kau fikir? Kau tak ada telefon ke nak pakai? Telefon saya habis bateri. Bateri sudah habis. Saya nak pakai ni ya bang. Tolonglah bang. Kalau mak susah, saya boleh tolong. Betul kau nak tolong? Betul lah. Betul ni? Saya yakin. Okey. Apa dia? Jom. Ni apa? Ni kat mana ni? Ni kat TikTok. Ni dia ada 5 kilo, 10 kilo. Macam ni. Nampak tu? Ni RM21. Ni makanan. Ni beras. Tak pernah jumpa beras ke? Ni beras wangi ni. Daripada berkat padi ni. Baguslah untuk badan. Bagus. Nampak? Dapat menyelerakan kan? Nampak menyelerakan kalau makan. Macam mana mau order ni? Tekan je beg kuning macam ni. Apa yang bodoh sangat? Tekan ni. Macam ni dapat. Kau nak ambil 3 kilo ada. 2 kilo ada. Kau rasa macam mana? Mana yang sepatutnya aku boleh ambil? Sebab aku ni makan kuat. Makan kuat Saya tak makan kuat. Tak makan kuat? Saya tak makan kuat. Lantak kau lah. Ni aku yang nak beli. Cuma sekarang ni aku nak ambil berapa kilo punya. Aku tengah pening sekarang ni. Saya rasa ambil 5 kilo lah. 5 kilo boleh lah kalau macam tu. Itu je masalah dia. Tapi saya nak juga satu. Nak? Kalau kau nak kau ambil kat belakang. Tu besar tu, luas. Kalau kau nak kau ambil sini. Berenang pun boleh. Boleh ambil? Ambil belakang.